Walaupun operasi pihak berkuasa Myanmar dan kerajaan Thailand giat dilaksanakan, masih ada kawasan yang menjadi kubu kebal sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar mengakibatkan sekurang-kurangnya 20 rakyat Malaysia terus terperangkap tanpa sebarang bantuan. Setiausaha Agong Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO, Datuk Hishamuddin Hashim mendedahkan premis sindiket berkenaan masih beroperasi seperti biasa, malah mangsa terus dipaksa melakukan kegiatan penipuan dalam talian. Menurutnya, masih terdapat sejumlah rakyat Malaysia terperangkap di kawasan berkenaan yang masih gagal ditembusi pihak berkuasa terbabit. Walaupun operasi pihak berkuasa Myanmar dan kerajaan Thailand giat dilaksanakan, masih ada kawasan yang menjadi kubu kebal sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar mengakibatkan sekurang-kurangnya 20 rakyat Malaysia terus terperangkap tanpa sebarang bantuan. Setiausaha Agong Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO, Datuk Hishamuddin Hashim mendedahkan premis sindiket berkenaan masih beroperasi seperti biasa, malah mangsa terus dipaksa melakukan kegiatan penipuan dalam talian. Menurutnya, masih terdapat sejumlah rakyat Malaysia terperangkap di kawasan berkenaan yang masih gagal ditembusi pihak berkuasa terbabit. Walaupun operasi pihak berkuasa Myanmar dan kerajaan Thailand giat dilaksanakan, masih ada kawasan yang menjadi kubu kebal sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar mengakibatkan sekurang-kurangnya 20 rakyat Malaysia terus terperangkap tanpa sebarang bantuan. Setiausaha Agong Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO, Datuk Hishamuddin Hashim mendedahkan premis sindiket berkenaan masih beroperasi seperti biasa, malah mangsa terus dipaksa melakukan kegiatan penipuan dalam talian. Menurutnya, masih terdapat sejumlah rakyat Malaysia terperangkap di kawasan berkenaan yang masih gagal ditembusi pihak berkuasa terbabit. Walaupun operasi pihak berkuasa Myanmar dan kerajaan Thailand giat dilaksanakan, masih ada kawasan yang menjadi kubu kebal sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar mengakibatkan sekurang-kurangnya 20 rakyat Malaysia terus terperangkap tanpa sebarang bantuan. Setiausaha Agong Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO, Datuk Hishamuddin Hashim mendedahkan premis sindiket berkenaan masih beroperasi seperti biasa, malah mangsa terus dipaksa melakukan kegiatan penipuan dalam talian. Menurutnya, masih terdapat sejumlah rakyat Malaysia terperangkap di kawasan berkenaan yang masih gagal ditembusi pihak berkuasa terbabit. 想要马来文变得666，说的6，听的6，写的也6，那就记得关注小明老师。